Apa hukumnya makan rezeki hasil pitih ihsan? Bantuan rakyat 1 Malaysia 500. Haram atau halal? Jawabnya, dia adalah duit rakyat, wajib dipulangkan kepada rakyat. Faham? Cuma kita ambil 500 ke, 5 juta ke, 5 bilion ke, kita wajib menyokong para ulama dalam kerja-kerja ulama, iaitu nak mencegah kemungkaran yang berlaku di dalam negara kita. Di antara kemungkaran yang paling besar ialah tidak dilaksanakan akan hukum Islam di dalam negara. Jadi sama ada kita ambil dah PT, tak usah takut lah, kerana duit tu duit rakyat sebenarnya. Faham? Duit kita sendiri. Cuma dia pulang balik tu sedikit. Patut dia pulang balik sama banyak yang dia makan. Patut Nabi kalau dia ambil RM1, rakyat RM1 juga. Tapi bila orang ni sekarang, mana-mana pemimpin dunia pun dia ambil 1 bilion, dia beri kita 500 riyal. Orang curi rumah kita tahu tak ada PT, taruh PT nak pergi Mekah, 9,000 dah taruh, tunggu 1,000 lagi nak pergi. Bila sampai 9,000 dah, lama mana tahu 30 tahun taruh nak boleh ke 9,000. Tiba-tiba naik orang pecah rumah curi, nyebahang 9,000, menangis selok kita. Dah lama mana 20 tahun sipang, menangis kita, marahnya. Dah mari pula atau pitih kita, jumpa kita lah kapung. Pak cik, saya lah hak ambil pitih pak cik hari tu 9,000, saya pecah rumah. Pak cik dah cicing setuk saya ambil juga sebenarnya. Ni saya pulang balik 500 ni. Hak baki saya makan saya. Pak cik pun kata baik sungguh awang ni. Itulah yang berlaku dalam dunia sekarang ini. Faham lagi? Ke tak faham? Tak faham, bodoh benar. Bolehnya kata baik sungguh.